Tahukah anda, album ketiga kumpulan Slipknot iaitu Vol 3 The Subliminal Verses merupakan hasil sentuhan emas penerbit legenda iaitu Rick Rubin. Ini merupakan satu-satunya album mereka yang diterbitkan oleh beliau. Namun, di sebalik kejayaan karya agung tersebut, keseluruhan proses rakaman sebenarnya dilakukan di sebuah rumah agam yang dikatakan berhantu milik Rick. Siapa sangka, di sebalik topeng ngeri dan muzik yang bingit, ada ahli yang kecut perut. Antara anggota yang disakat paling teruk ialah mendiang Joey Jordison. Pengalaman mistik diganggu entiti tak diundang ini diceritakan secara terperinci dalam buku tulisan vokalis mereka, Corey Taylor. Kelakar pun ada, tengah sedap gubah lagu, tiba-tiba ada makhluk halus menumpang sekaki. Walaupun imej serta perwatakan mereka di atas pentas kelihatan menyeramkan seperti puaka tanah, hakikatnya mereka tetap cuak diganggu hantu. Itu baru kena kacau dengan hantu orang putih yang setakat alih barang bilik. Buatnya, mereka terserempak dengan kapun yang mengilai panjang di bucu katil, mahu luruh jantung masing-masing. Silap-silap, terus insaf lalu tukar genre muzik daripada metal tegar kepada alunan nasyid keinsafan yang syahdu.